kena desak teruk dengan Korea Selatan dan China. Makan apa guys? Ship Island ni akhirnya diiktiraf sebagai Sedap tapak ke tu? warisan dunia oleh UNESCO. Dan benda ni paksa Jepun untuk mengaku secara rasmi apa yang pernah jadi dekat pulau tu. Lain pula cerita Awak makan dengan apa? nombor seterusnya. Struktur Awak gergasi makan yang apa? berdiri tegak di ibu negara. Sedap Tapi ke? kerajaan buat-buat macam benda tu tak wujud. Ke? Nombor 7. Hari-hari makan pizza. Di Korea Utara yang sekarang orang panggil Hotel of Ini apa? Dreams ataupun Hotel Buat apa ni? Tahun 1988, Ini lagi sedap. Silakan jadi tuan rumah Olimpik dan satu dunia tengah tengok ke arah dia. Happy birthday to you, Sasha, Elisandra Felicia. Ni kek awak durian. Daddy belikan kek durian. Macam ni durian. King durian ni. Dikatakan dalamnya ada restoran berpusing, kasino dan jadi menara lambang kemewahan dan kuasa Korea Utara. Tapi nak bina piramid tinggi macam ni perlukan kejuruteraan Hari-hari makan pizza. Masalahnya Korea Utara tak ada yang dua tu. Dari awal Cakap apa lagi guys? engineer dah Jangan tahu lupa desain puncak subscribe ajar macam ni tak stabil Rose dan Ali sangat bahaya kalau kena angin kuat atau gempa. China. Tapi kerajaan Cakap, tekad guys. keras suruh siapkan dalam masa 2 tahun je. Jangan lupa subscribe Konkrit kat bawah tak keras betul. Rose Ali Dan sebab tak ada bajet nak import China. baik, diorang tibai pakai besi murah dan konkrit tak ikut standard. Hasilnya, retak teruk, lantai sengit kat sepatu Hari-hari dan makan lubang pizza. lift Ni meluncur apa ni, sampai guys? tak boleh pasang lift. Bila dah dekat Pisang. hari nak buka, Ni semua lagi orang sedap dah ni. sedar benda ni memang takkan Ada siap. durian. Jadi diorang pun postpone secara Tengok siap-siap. sarang durian ni. Lepas tu tahun 1992, Soviet Union yang selalu tolong bagi dana pun Okey tutup. guys, Ekonomi tak berani Korea dah Utara buka. terus Tajam. menjiram dan pembinaan pun Ada terhenti. pizza. Konflik kosong ni dibiar macam tu je tak siap Ni. selama 16 tahun. Ada Sampailah tahun pizza. 2008, Budak dua ni suka Orascom, makan syarikat pizza. telekomunikasi dari Mesir pun Elisandra. masuk campur. Diorang Hai. nabur berjuta dolar untuk tampal cermin dekat luar bangunan yang nampak cantik Isabel, sikit tapi lampu yang hai. nak lepuh tu. Sekali dengan deal business telco. Malu-malu Tapi pula dalam ni. dia macam mana? Masih kosong tak ada apa satu bangunan. Sebab ego tak nak mengaku projek ni gagal sepenuhnya, kerajaan ambil keputusan padamkan terus benda ni. Hotel piramid 100 Ada air. tingkat ni dibuang dan Mami foto suka rasmi makan air. dan dibuang pakai Photoshop daripada gambar pemandangan bandar. Semua tour guide diarah keras untuk buat-buat rute. Jangan pandang seketul konkrit Ni, gergasi yang meluncur pizza dekat apa tengah ni, bandar. guys? Ujung-ujung, rakyat Korea Utara juga yang kena tanggung akibatnya. 750 juta dolar tu mewakili hampir 2% dari GDP negara diorang. Itu Isabel. duit yang disaut dari Awak sektor suka makan pertanian pizza dan apa? infrastruktur yang rakyat sangat perlukan. Tuna Krisis pizza. kedudukan teruk tahun 1990-an meletus yang buat Patutlah muka kamu duk ni macam muka pizza. Sampai hari ini menara tu sekadar cengkerang kosong. Hampir 4 dekad berlalu, hotel paling tinggi kat Korea Utara ni tak pernah terima walau seorang tamu pun. Seterusnya, sebuah lapangan terbang antarabangsa yang melingkup teruk sampai ada orang nak beli dengan harga sebiji kereta lama.